Kali ni kita masuk ke sebuah lagi masjid lama yang terdapat di Patani. Itu namanya Masjid Sultan Muzaffar Shah. Nama Masjid Muzaffar Shah. Di luar ni dapat satu replika rehal bersama sebuah Quran. Banyak tanaman pokok kurma. Okey, silakan panah-panah tolong kawan panah. Kawan dulu panah cepat. Siap kawan. Betul. Okey, masjid ni ada sejarahnya seperti yang diceritakan oleh pemandu pelancong tu. Masjid ni tak pernah siap kerana satu sumpahan. Dia hampir siap je, kena panah di peti. Siap je panah di peti. Ada keramahnya. Dah macam kat Makkah hari raya. Okey, ini salah satu masjid yang terawal mempunyai binaan batu bata. Masjid-masjid Patani yang saya kata dengannya binaannya adalah daripada kayu. Tapi yang ni dikatakan yang pertama dibina dengan batu bata kerana penduduk setempat mempunyai kepakaran dalam pembinaan pembuatan simen. Masjid ni juga dikenali dengan nama Masjid Kresek. Okey. Ini dia punya sejarahnya. Ini layout dia. Oh, sorry. Keadaan dalam masjid. Oh, bumbung dia sangat menarik, cantik. Pada pematian saya daripada buat daripada kayu. Dia bagi duit Malaysia kan. Katakan simennya diperbuat daripada berapa jenis bahan. Oh, tombol kesan peluru dibakar. Dia menggunakan apa dia? Ada apa tu? Ada peluru yang lagi dalam tu. Peluru tu tak meletup. Betul kat sini pun tak ada ni. Oh, ada peluru dalamnya. Tangkap pun. Okey, mati pun. Okey, Ketukahan bahan buatan simen dia tadi terdiri daripada titik telur, ulut, beras ulut bercampur antara bahan untuk menjadi simen. Kerana pada masa itu mana ada simen kan, kepakaran mereka mencampur adukkan beberapa jenis bahan menjadi simen yang sangat utuh kekal sehingga hari ini. Saya tak boleh ada sini pun mati. Allah sekali jalan. Ayah kalau nanti tu keluar. Okey, kita kata pun sikit. Sampai ke keluar ni, kita tahu apa ni. Mungkin 2-3 orang. Mari masuk sini, kalau kita boleh orang mari dakwah tu. Oh, itu pun kena ke? Siapa yang serang? Kita dia lah. Polis lah. Oh, polis. Orang pukul polis serang, dia pelari sini. Dalam ni ada orang geng tabligh. Geng tabligh pun baik ke? Mana daripada jalan tu lah polis tembak. Dia yang ada peluru ni. Kejadian tu 2004. tahun. Oh, barulah. 2004 memang baru 20 tahun. Tembaga dia. Tak pula ni lah. Yang tak lubang-lubang kena peluru lah ni. Ramai yang mati lah. Tak, ini madu kelulut. Oh, madu kelulut. Ya ke? Ramai yang Dia kata kelulut. Tu yang dia tak nak bagi kelulut masuk. Ramai ke yang meninggalnya masa tu? Masa tembakan mati berapa? 32. Ramainya. Orang tablik mati kok. Oh, tablik. 32 tu penduduk sini ke apa? Jemaah sini lah. Ramai yang dalam masjid kena tembak. 2004. 2004 mati kat luar. 32 orang mati. Ramai. Ni ruang solat wanita. Sama dengan Selami lah 2004 tau. Madrasah sama.
Sini tragedi tu 2004 kan tsunami kan. Ya. Maknanya serentak lah peristiwa tu tahun yang sama. Simen yang katakan tadi tu. Keliling dia ni. Dalam berapa ramai tu? Yang saya ingat tadi kulit telur, putih telur. Niseh. Yang lain-lain. Lepas tu satu lagi ialah tepung. Beberapa jenis dijadikan simen untuk melekatkan bata-bata ni. Kayanya orang zaman dahulu. Pulut, putih telur, simen. Oh, asalnya orang pukul polis. Habis jadi mangsa lah. Isunya kecil lah asalnya. Ya. Dan katakan ni pelurunya masih ada di dalam ni. Tak meletup dalam ni. Menarik. Saya ni binaannya sangat menarik kalau kita kirakan pada usia pembinaan yang dah beratus-ratus tahunnya. Ni bahagian belakang masjid. Tak pernah siap tu. Oleh kerana masjid ni sentiasa dipandang pedih, jadi mereka menganggap masjid ni keramah. Ada karamahnya. Begitulah sedikit tentang Masjid Kresek yang terdapat di Petani.